Amalan ni sahabat buat. Tuan-tuan, dia buat nampak simple. Tapi dia, tuan-tuan, berebut malaikat untuk masukkan dia dalam syurga. Apa amalannya? Ada seorang sahabat, tuan-tuan, dalam satu sembahyang. Tiba-tiba Nabi rokok, Nabi i'tidal. Sami Allahu liman hamidang. Tiba-tiba sahabat ni tambah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Pernah dengar tak? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Bila dia sebut macam tu, habis sembahyang, Nabi kalih. Wahai sahabatku, siapa di kalangan kamu ketika sami Allahu liman hamidah menyebut ini, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi? Sahabat tak berani nak angkat. Sebab satu bid'ah baru. Semua tak berani. Siapa? Tiba-tiba sahabat yang angkat dalam keadaan ketakutan. Aku ya Rasulullah, wahai sahabatku, ketika engkau menyebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat berbondong-bondong turun untuk menulis akan pahala kamu untuk masuk syurga Allah. Tengok, nampak simple tapi hebat. Tuan-tuan, lepas sami Allah al-Maidah, tambahlah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Hamba sebab nampak simple